perasaan. Kan? Kerana orang macam ni dia tak macam orang sindir pun dia takkan ada perasaan lah aku rasa. Tu nak kena ada perasaan untuk orang macam aku kan. Betul tak aku setuju lah. Aku rasa orang macam ni nak kena perasaan untuk orang macam aku. I am Maya. Dua suara, satu cerita. Real talk terus membara. Bukan gosip, bukan drama. Ini suara kita. I am Maya. Kita bawa gelombang. Podcast paling padu. Dengar sampai ulang. Aspirasi motivasi bersama I Maya. Suara yang buat kau rasa. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Aspirasi dan Motivasi bersama Ai Maya. dan Maya. Episod kali ini ditaja oleh Si Jago Ready to Eat Sambal 3 macam sambal, iaitu sambal hijau asin. Hijau ikan masin. Okay. Sambal bawang dan sambal gonggong. Gonggong. Okay, boleh hubungi 8207-0617 untuk dapatkan sambal Si Jago ready to eat. Wah, senang mudah Dah cuba belum? Dah lah, gila tak cuba. Sebelum kita nak letak sponsor, kita cuba dulu. Betul. Barang baik kita share ramai. So korang jangan lupa untuk call nombor talian yang tersebut untuk order korang punya ready to eat sambal Si Jago. Betul. So, Air macam mana? Masih beraya ke? Tidaklah, baju pun nak bukan baju raya ni Maya. Maya masih beraya? Actually tak jugalah. I rasa semua orang dah back to work. Kan? Dah tak. Ambil raya masih ada. Cuma Ambil duit raya masih ada? tak, raya masih ada. Raya masih ada. Aku ingat ambil duit raya masih ada. Cuma kita dah cukup jalan lah. Dah melengkapi rumah-rumah yang sepatutnya yang harus kita kunjungi. Melengkapi rumah-rumah yang harus dikunjungi. Faham tak? Kira kan ada list lah ni. Adalah, ada important list yang kita kena pergi lah. Tapi I rasa Maya dah terlebih ni jalan raya. Kenapa Okey, kepada semua harap maklum, minta maaf banyak kalau ada sedikit orang kata apa tahu, kurang penyampaian daripada Kak Maya kita. Sebab korang dengar suara dia ada lain sikit aku pun dengar kat recording ni, aku dengar. Kurang. Dia kurang sikit sebab apa tahu, mungkin Terlebih minum air orang lah ayam masak merah, rendang. Lodeh paling favourite. Lodeh favourite. Tapi I takkan dapat lodeh yang I punya favourite. Tapi pergi rumah ni semua lodeh yang lain. Lodeh dia tak macam yang I betul nak. Ada macam gitu. Okay. Ada. Maya ada macam gini tak? Pergi rumah orang, expect rumah orang tu masak apa? Ada. Oh, ada. My own makcik lah, bukan orang luar. Yalah. Macam kita punya makcik yang kita confirm datang, dia tahu dia akan buat dia punya favourite dish yang kita akan, dia punya own favourite dish yang anak-anak buat akan tahu, itulah yang paling sedap. So I can expect ready lah. So rumah macam dia. I think your children bangsa nak pergi rumah that auntie, mah pergi sini mesti ada ayam goreng punya. Yalah. Because that happened to my kids Dia nak pergi rumah yang letak atuk sebelah my late mum. Dia cakap rumah yang makan ayam goreng tu kita pergi tak tahun ni? Oh kan, itu yang paling best lah. Kan I think Jadi sebagai tuan rumah, kita dah tahu kita nak jamu apa dengan orang yang datang. What's our best favourite dish? So this kind of houses kan, I think diorang dah memang siapkan bertahun-tahun juada-juada raya untuk orang datang. So does it call open house tak? Adakah tu dipanggil sebagai open house, rumah terbuka? Saya rasa itu jugalah. Dia macam formal invite, dia pun macam informal invite juga. Ya, betul. I rasa tu consider as rumah terbuka jugalah. Rumah terbuka juga. So rumah yang siapkan makan waktu raya ni memang automatically rumah terbuka. Rumah terbuka lah. Yeah. So kira kalau berapa rombongan datang pun dia nak kena tagak layan lah kan. Tapi dia dah boleh jangka lah. Dah boleh jangka. Diorang masih dah boleh jangka. Lagi-lagi yang sulung. The first house yang diorang tahu kan, mesti orang akan datang. Diorang dah standby babe. Yang tadi Maya cakap rumah you punya makcik. Betul kira berapa kilo tu nak kena masak tu tahun-tahun tu? I tak pernah tanya dia. Keluarga besar tak? Keluarga besar. Alhamdulillah. I tak pernah tanya, cuma I akan tahu kalau nak pergi rumah dia, cuma kita takkan isi perut pun. Kita akan standby dengan perut yang kosong datang makan. Meaning expectation korang satu family tak makan kat rumah, tak makan kat luar, tahu datang rumah dia ada makan. Okay, and my makcik dia memang nak macam tu. Memang you all kena datang makan kat rumah dia. Dia make sure semua orang makan. Kalau boleh buat bungkus, siap bungkus bawa balik.
And she akan adakan macam-macam lauk. Masa tak buat kenduri sekali majlis kan? And dia seseorang yang suka family berkumpul lah. Yeah, so anak-anak buah punya anak, dah ada cucu, all will come. Semua akan datang and makan. Banyak lah lauk. Banyak. Dia akan order banyak. Macam ada rumah kan ada spesifik, rumah ada speciality mi soto. Rumah ada tulang. Yes. Habis macam yang makcik is spread. For her, I think kemampuan dia, sebab dia pun dah berumur juga, jadi dia akan order. Memang dia suka mengadakan ramai-ramai. Walaupun rumah dia bukan the first house tau. Not the first day. Yes. So dia akan tinggalkan message melalui anak dia. Okay, all datang rumah. So yang datang is yang families lah. So orang-orang macam gini, you think apa, diorang dah jalan raya habis ke ataupun diorang tak berjalan raya memang family? No, diorang jalan raya siang-siang the first few days memang diorang dah tetapkan rumah mana diorang nak pergi dah. So satu hari tu memang untuk anak-anak buah, cousins all to come lah. Anak buah? Anak-anak Oh, buah. anak-anak buah. Anak-anak buah. Salah cakap apa? Tak. Okay, anak buah. Okay, anak buah. So anak-anak buah ramai lah. Anak buah ramai lah. Anak-anak buah ada ramai. Dah ada cucu, dah ada cicit. So Kan? what are the activities rather than datang this kind of house just to makan? Tak ada macam ada activities? Aktiviti tak ada, tapi I rasa satu penghimpunan yang baik lah untuk kita berkumpul. Sebab kadang-kadang, to be honest, saudara mara ni kita nak jumpa pun berbulan sekali ataupun setahun sekali saja. Adakah gerakan ini hanya daripada older generation, or you think it will bring move forward dengan kita punya generation akan datang? I rasa this older generation, bila diorang mulakan, diorang terapkan benda ni, kita yang the younger generations, kita akan follow. Lepas tu kita buat juga. Kan? I rasa benda ni yang best lah for the old generation, sebab tak rasa yang benda ni akan mati kot. Faham tak? Jadi dia, bila kita dah mulakan, kita tahu anak buah kita besok pun akan, bila dia dah tak buat, kita mesti cari benda ni. So somebody has to do it. Nak kena ada orang yang akan buat juga perhimpunan ni. So Ai pun ada nampak juga kat some news dekat social media masa keluarga yang lebih besar kan, diorang even sampai menyewa venue tau. Oi, faham. Ada bawa kolong blok because itu dah terlampau ramai. I think macam 3-4 generation berkumpul. Okay. I rasa jadi kita nak sentuh macam tu open house terbuka, like kita sampai So buat kita ada dekat, macam apa tau, formal dengan informal punya. betul. Like dekat multipurpose hall ataupun dekat rumah, tapi dah sampai luar rumah kan, kat koridor kita dah ada buffet makan. I call that also open house. Tapi I rasa hari ni sejak kita dah bawa pasal open house, Betul. kita bawa pasal adab open house. Okay, adab Adab open house. Tadi kita dah touch juga a few yang actually a concern about adab juga. Macam antara satu ni, macam kita tahu orang ni buat open house, kita datang betul-betul perut kosong. Tu adab yang bagus ke? Kalau Macam makcik dengan Azhar tu adab. Oh, kalau dengan orang luar itu kurang ajar. Itu biadab. Itu biadab. Kau jangan lantakkan habis makanan dia pula. Janganlah macam tu. Tak pasal kan? ada literally betul-betul punya apa tu, kenyangkan diri dia. Faham. Ada rumah tangga first, I rasa sebelum datang rumah orang, kita nak kena check dulu. Check dulu. Betul tak? Walaupun memang open house lah kan, kita check dulu, kita bilang berapa bilangan orang yang kita bawa. Janganlah kita cakap pula, kita family je. Family saya datang 12 orang, Dol. 12 orang siap dengan kucing, jiran kucing kita bawa. Janganlah So kira macam itu. macam Maya, Ai dah nak sampai tau rumah Maya ni. Ai datang total 3 besar. Kita tanya ni bersebab, betul tak? Dengan siapa? Kita cakap, kita family ni.
dah gitu kita selitkan sekali. Kita family dalam 4-5 beranak. Kenapa? I rasa orang tuan rumah ni dia nak make sure yang Betul. ada makan cukup. Because they want to make macam themselves a good host lah. Kira kan they want to welcome with good hospitality lah. Orang datang kira tak ada yang terduduk kat selit one corner. Kira Kan? makanan cukup. Yes. Tak boleh top up. Betul-betul. Jadi orang rumah tahulah kalau dah boleh gauge, ada lagi dalam 20 orang nak datang. Alamak, mi goreng dah tinggal 2 kilo kan. Mungkin dia dah boleh start lah. Order dia ataupun dah boleh start suruh anak. Kita dah beli lah. Tak prepare. Sebab bila kita tak bilang kan, bila kita main datang terjah macam tu je, makan kalau tak cukup, orang tuan rumah ni kita nak kena fikir tuan rumah punya kelang kabut macam mana. They feel bad. Kan macam, alamak tak cukup sorry lah, kita tak cukup. Kan macam kesian kan. Jadi bila datang tu, bilang. Ada open house ni kadang I think just make people, maaf cakap ada memperbezakan rumah dia, bang saya nampak bang, abang tadi abang pergi rumah tu, kind of thing. Ada satu ni, korang dah pergi makan dekat rumah orang kan, dah makan, dah kenyangkan perut kan. Kalau boleh jangan tinggalkan. Kan macam itu korang. Ni tinggal kat rumah orang, kau tinggalkan kain sindul. Jadi makan-makan tu ambil, buang, cantik-cantik ataupun offer. Tak apalah. Tak apa. And sekarang, orang tuan rumah sekarang, dia dah banyak mudahkan benda. Diorang sediakan semua plastik plate, plastik cawan. Jadi kita nak buang je. Tak apa, habis bila air tumpah kat kapet mahal macam mana tu? Itu lah. Itu I rasa, bila kita nak pergi rumah orang, kalau kau dah cuy kan rumah orang, ni semua yang mahal-mahal kan, kena pergi extra careful lah. Lagi-lagi kalau yang ada anak. Bab anak bawa raya ni memang very sensitive tau. Anything prone to happen. Yeah. Rasa budak ni hazard ni betul-betul. Betul. Betul. No potential hazard. Jadi yang kena jaga siapa? Mak Mak bapak. Betul Kita lah. Kan? Jadi kalau ada orang kata, kalau tak nak buat gini untuk anak-anak, jangan buka rumah open house. Betul. Tapi patah balik, kau yang nak kena jaga anak kau. Betul. Kalau kau dah rasa anak-anak ni potential hazard untuk tumpahkan air ke, ataupun memang tak boleh diam, maybe kita dah diam dulu. Okay, rumah ni kita tak boleh lama sebab budak-budak ni dah aktif kan, ataupun gather anak-anak kau duduk, kasih feed them Asal, kau instead of pernah- them eating Maya sendiri. pernah ada experience orang duduk daripada pagi sampai ke malam ke apa? Adalah, ada. But Oh, colourful betul family kau ni. ada. But my family, they all know. Sebab bapa aku memang cukup time, dia akan masuk bilik, dia akan tidur. So everybody know, memang cukup time dia akan tutup lampu, masuk bilik. So dia dah tahu besok dia kerja. Orang-orang semua dah tahu dah. By 9 or 10, Itu kira they don't feel offended. They don't feel offended. Tuan rumah steady macam. tak. By 9 or 10, lampu rumah dah gelap. Kita ni dah disuruh tidur, nobody is allowed to come. Faham? And adik-beradik dia, my aunties, my uncle, they would know. My father punya rumah, tak apa, dia dah tidur. Pasal dia besok pagi dia akan bangun awal. Dia kira kalau family jalan-jalan raya kan. Nak pergi rumah Man ni. Call dulu. Mak Mang ni, rumah Mak Mang, call dulu. Mak Mang. Okey, Mak Mang ni. Dah 8.30. Dia confirm dah tidur. Kena call dulu. Call dulu. Kalau mamang say yes, datang. Cepat-cepat nanti dah. Atau it's just that your dad tak suka datang malam. No, he welcome. Cuma kalau Dia dia tak entertain lah. dia akan duduk cukup time dia tengok. Sama, dia welcome tapi dia tak entertain. Dia dia entertain. Cuma cukup time dia akan masuk tidur. So yang layan Kak Ros lah. Melayan Mak Ros lah yang akan layan. Then people would know. Mak Ros. Mak Ros akan layan. Everybody would know. Okay, cukup time kita kena balik. Abang nak kena tidur. Abang kita nak kena tidur. Mak Mang akan tidur. Mak? Dah datang rumah, dah datang awal. Sebab dia tidur siang. Budak-budak pun besok pagi bangun sekolah. Jadi dia orang faham. Budak-budak yang mana? Budak-budak like kita. Waktu tu kita. Tapi tu anak-anak dia semua balik lambat je. Itu dulu waktu kita kecil. Faham? Waktu kita kecil-kecil. Okay. Jadi kita waktu kecil-kecil itu memang dah standard, dah diberitahu. Rumah kita sekarang je lah. Pasal kita Tidur siang anak-anak lah. duduk dengan mak. Jadi kita ada kala kita layan tetamu lebih lama sikit. Tapi tak adalah sampai 12 satu malam lah. Oh, kalau rumah ni sampai babe. Sampai ke besok pagi. Tak boleh.
Oh, serius ah? Serius. Pasal macam macam Kau dah cakap siap lah, keluar dengan baju tidur ke apa? Salin keluar bilik balik relax dengan orang kah? Dia kadang-kadang ada orang ni Pasal kalau aku punya family is macam kita tu oriented lah. Dengan family, dengan cousin, dengan even dengan kawan datang lepak lah. Selagi orang boleh lepak kita drag lah. Faham. Pasal Okey lah, kalau tuan rumah okey, dengan visitor okey, kita okey. Yang memberatkan ni nak cakap kau tak nak balik ataupun kau tak nak tidur so macam dia macam memberatkan. Jadi apa tahu go with the flow lah. Okey lah. Kalau tuan rumah okey lah. Okey. Apa kata kalau tuan rumah sebenarnya dah penat. Tapi tuan rumah memang tak boleh cakap no dekat visitor. Tapi sekarang ni jam dah pukul 11.30. Okey. Besok kerja. Simple lah, last batang gerak lah. Okey lah. Okey, kalau kita cakap macam tu last batang gerak, tapi kadang-kadang ada visitor, dia last batang ni boleh tambah lagi 2 jam. Tahu. Itu keluarga lain. Tinggal east side. Lepas tu, bila tuan rumah dah tukar baju, keluar tuan rumah dah matikan lampu, dah kasih macam ni, dia boleh cakap pula, cozy makin dia duduk, makin dia berbual lagi. Rumah kau malam ni makin cozy lagi dia lancak dia berbual. Bila saya nak balik ni. Habis lepas tu dah nak kena order delivery food pula. Okay, dan macam mana? Macam mana nak halau orang macam ni? Join lah, aku join. Kata aku pi orang, aku tak suka kasih rejection. Mati lah. Habis macam mana? Aku menjadi tak mata. Kau nak berbual aku masih tidur. Mata aku. Kalau nak balik, turun sedih. I think by you, it's been a while kita buat kerja bersama, kan? Kita buat kerja bersama, lain macam bunyi dia. I think it's been a while. We have been working together on projects apa semua. Aku rasa kau dah boleh tahu apa aku punya so-called macam kind of character lah. Aku will go with the flow lah. Yeah. And kadang jujur bercakap, even kalau family tak boleh tahan mata, I will try at my very best lah. Yeah, I can see that. I can see that. Sebab aku dah tak tahan mata, babe. Kau nak duduk meeting pukul 2 pagi pun boleh. Aku tutup mata. That's me. So, I think untuk orang yang macam gini, kan, diorang nak kena be a little bit more, nak kena ada perasaan sikit. Perasaan kan? Kerana orang macam ni, dia tak macam orang Sindia pun dia tak kena ada perasaan aku rasa. Tu nak kena ada perasaan untuk orang macam aku kan. Betul tak? Aku setuju lah. Aku rasa orang macam ni nak kena perasaan untuk orang macam aku. Betul. Pasal asyik aku ada perasaan untuk orang yang macam gini. Betul. Jadi kita nak kena ada cara untuk menghalau. Atau yang paling sopan sekali nak halau macam mana kalau kau pandai? Kalau aku if I akan cakap macam ngantuk ke? Ngantuk besok aku kerja pagi kan. So nanti next time boleh je lah sembang lagi lah kan. Datang siang sikit lah. Datang Datang petang ke, ataupun aku off day jumpa ke. Dan kalau gitu I rather kan buat yang bawah blok ni ataupun just jumpa kat luar sih. Bawah blok pun ada timing, babe. Yalah, ikut timing tu balik. Takut naik rumah pula stand orang macam ni kadang-kadang dia dah timing pun dia boleh duduk masih nak bersembang lagi. Dia nak kena tengok hari lah. Tengok hari apa yang kau buat open house lah. Kalau Sunday kan kepala otak kan masih nak lepak lama-lama kan, tu something wrong lah. Jadi orang-orang macam gini kita nak carikan orang suplemen. Sebelum suplemen, diorang nak kena ada sambal ready to eat. Si jago. Makanlah si jago. Gonggong, sambal gonggong, sambal hijau ikan asin. InsyaAllah. Dan sambal bawang goreng. Tu dah lebih guys, sikit lah. Betul. So episod kali ni ditaja oleh si jago. Korang boleh hubungi mereka di talian 8207 0617 untuk dapatkan sambal si jago. Mungkin lah. Jadi apa tahu, daripada kau buang duit lagi nak order makan, kau ada ni sambal si jago kat rumah, this is the right time man. Simple. Faham lah. Tapi orang tak boleh makan macam buragas juga. Modalnya nasi putih je. Ataupun you just do mi Maggi. Satu paket ni dia ada 2 mini paket tau. Jadi dalam 4 orang makan. Habis berapa banyak orang nak lepak lagi kat rumah? Jadi nak kena siang-siang dah kena fikir dulu berapa paket nak beli, berapa orang nak datang. Jadi sebelum datang rumah orang, bilang dulu berapa orang datang. Ni Ni I think ada open house
yang kita perlu ambil berat lah. Sebelum datang rumah orang, telefon. Adab, okay, ni tak payah adab open house. Adab hari raya lah. Nak pergi visiting tetap nak kena telefon dulu. Yang pertama. Telefon. Telefon. Tengok orang ni sedia nak menerima tetamu. Kita jangan fikir macam orang tu sentiasa ready kat rumah kan. Okay. Dia tak tahu kadang-kadang rumah tengah berserak, tengah relax-relax, melek-melek nak tengok TV. Alamak, betul-betul nak rest sekali. Assalamualaikum. Kata open house. Bukan, ni ada rumah, tak payah open house. This is the normal raya Adab visiting. ziarah rumah, okay. Adab ziarah hari raya. Okay. So yang kedua? Yang kedua, bila kita dekat dalam rumah orang, kita nak kena ada tertib lah. Kan? Mulut tu. Jangan nak tanya yang bukan-bukan. Bila nak kahwin? Anak berapa ramai? Maya kena soalan gitu ke? Tak lah. I think dah lama tahu tak ada orang berani nak tanya aku lah. Dah berapa tahun dah tak ada orang tanya? Dah tak ada orang tanya lah. Orang kau tanya apa aku tak layan. Dah berapa tahun? Rasanya dah dalam 3-4 tahun. 3-4 tahun. Tak ada orang nak tanya so itu ada adab. Yang ketiga? No. And satu tau. Ada adab orang ni mulut ni. Kadang dia suka compare. Compare rumah orang. Kau pergi rumah sini. Rumah dia tu. Kan. Dia ada maid tau. 3 orang datang. 3 maid dia ada. Lepas tu rumah dia. Lampu kornis dia kan. 10 dia pasang. Kau tak payahlah nak bercerita-cerita. Kan. Tu rumah orang sana, kau biarkan kat sana. Kau datang rumah sini, kau datang visiting, buat adab visiting sahaja. Lengur aku masuk rumah dia. Nak naik tangga pun lah tinggi. Kan. Apa nak lain kali aku nak pergi rumah dia. Tak nak pergilah. Janganlah macam itu. Apa rumah ujung-ujung nak ke jalan jauh. Kan. Betul lah. Kalau nak pergi raya tu, mulut nak menyanyi tak payah lah raya duduk rumah je lah. Kuih tunjuk dia murah sangat. Kuih dia. Ya, dia beli kuih dia. Tak sudah betul lah kuih kat rumah dia. Aku pantang betul lah. Aduh, masalah. Nak komen kuih orang, nak komen ini. And ada orang, dia tahu tau. Rumah kita memang kuih best-best kita akan kasih. Ada food tester datang. Kau try dulu. Kau try dulu best tak. Actually aku pernah buat gitulah. Especially I like to rasa tak kuih tak nanas. Betul. Aku mesti nak rasa kuih tak nanas. Rumah-rumah yang lain-lain. Lagi masa kita, I think pernah ataupun kita berniaga kuih-kuih ni semua kan, kita very particular. Macam ni tak boleh. So tu adakah kita pun acara golongan yang nak kena betulkan adab kita? Betul. Kita akan rasa tapi jangan komen betul. lah. I think this is everybody punya take away lah. Kita nak kena kita satu kita tak nampak benda-benda. Jangan komen. Raya visiting I think is all about berhimpun. Dan kita tanya khabar orang. Kan kita Berhimpun dan serumpun. Berhimpun serumpun. Kita tak perlulah kita nak tanya soalan-soalan yang tak perlu kita tahu pun. Betul. Kan. So yang ketiga? Yang ketiga ada dalam rumah juga. Mungkin kalau kita dah makan, kita dah minum, mungkin kita nak bertanya, kita tolonglah bawa tu ke dapur. Kadang-kadang tuan rumah memang tak suka kita cuci, tak suka pergi dapur. Faham? Tapi kalau dah standby kan tempat buang tu, angkat buang je babe. Tolong aja. Jangan tinggalkan rumah orang macam crime scene. Berserak dia keluar. Dia tinggalkan dengan, kau tu pernah makan yang cornflakes kan, nanti dia punya wrapper-wrapper semua tu saya janganlah susunkan tepi-tepi cantik. Crime scene tak apa. Ada yang buat crime. Tiba-tiba kira-kira balik botol konflik hilang. Ini siapa ni tadi dah makan banyak sangat kau. Dahsyat. Dia simpan kat mana Simpan samping. Simpan samping. Nampak macam kat tisu, tapi cek satu botol dalam beg. Sedap sangat. Sedap sangat. Ni simpan buka dia samping. Dia makan dia pun usah kiri kanan. Dapat babe. Tapi ada juga kerja macam ini Jangan buat kerja macam ini Betul. Jangan pancang tangan dekat rumah orang waktu raya babe. Jangan kan. Lain hari boleh. Jangan waktu raya. Kau jangan sembarang. Kau nak curi kuih kan. Tapi jangan cakap dekor-dekor baik. Betul. Dia tengok mak dekor ni baik. Benih tak ada ni. Masak baik. So pelajaran dia kat sini, nak letak barang-barang cantik semua yang besar-besar. Kalau nak masuk beg tak keluar. Dia apa ni buat keluar ni? Asal dah ada dalam beg kau. Kan. So I rasa itu satu yang kalau ada anak, kita sendiri jaga anak kita lah.
Kan. And Kau TV dia 80 inci kau. kalau dah nampak anak-anak kita tu dah macam dah merayap-rayap, dah nak macam asyik picit air. Budak-budak kan asyik dia suka pergi tempat air dispenser. Dia bicit. Kau ketis tangan budak tu. Ketis, stop cakap dia. Stop. Jangan biarkan. Kalau tadi dia picit budak tu akhir tu leleh dul. Leleh. Orang rumah 10 kali nak kena tukar kain. Aku dah jadi dola kira. 10 kali nak kena tukar. Jadi kalau kita dah nampak anak-anak kita dah merayau-rayau, tangan dah ngebis kita kan, ambil suruh budak tu duduk diam-diam. Jujak juga mulut kau ya. Kita duduk. Pasal tak, nanti kalau dah rumah orang berserak, nak salahkan siapa? Faham. Kita salahkan diri kita sendiri, anak-anak kita. Salahkan dola. Kan? Jadi macam tu. Melainkan kalau orang rumah, macam my sister, ourselves, kita ada satu bilik untuk budak-budak main. Your sister? Ya. So, korang datang bawa anak-anak, kau panggil anak-anak kau pergi masuk bilik. Bilik tu nak tonggang terbalik ke apa, biar dalam bilik. Itu pun apa yang I practice. Sure. Bilik budak-budak, the boys play bilik itu ada game, ada apa. Of course they have to behave jugalah dalam bilik musibah. So Baik. okay lah. So at least they play, they cry inside the room ke apa lah, kan. Diorang pun nak kena fikir Syul, musibah. Bilik kan, nak kasih serap pun agak-agak juga. Penat tuan rumah balik nak kena kemas. Penat Syul. Tak ada, dia penat untuk planning, hosting. Habis orang datang nak melayan. Lepas tu bila balik nak mengemas, aduh. So jangan fikir sebab ada orang ni, kita buat everything alone. Like we don't have ada panggil maid extra untuk hari tu, tak ada. Macam like myself, my mom, kita sendiri yang me and my sisters. Alah. So they will help for a while before they go back. Kita tak ada macam panggil helper datang untuk tolong, tak. So apa yang dah habis orang jalan rumah tu, kita sendiri yang kemas. Betul lah. So at the end of the day pun ringan tangan lah. Betul. So, Actually orang yang datang pun tak luak juga. Kalau dia nampak sampah ni aku clearkan, tukarkan plastik. Okay. Okay jugalah kan. Apa salah lah, tolong lah. It's just a kind gesture lah kan. Okay, ini pun lagi satu adab yang bagi I is a practice lah untuk diraih. Apa yang belajar pada arwah ibu. Sometimes those people yang jemput kita ni, kan tadi ada tanya earlier, kan these people dah tak jalan raya ke? Ataupun maybe they sacrifice dorang perjalanan raya just to get all the family together sama-sama. Betul. So I think diorang patut diberikan sedikit habuan ataupun apa orang kata? Salam lah, duit salam. Duit salam lah. Sebenarnya kalau I nak cakap pun, makcik-makcik ni kan bila kita yang salam, dia tak nak ambil. Faham tak? Tu kadang-kadang aku tak faham macam kenapa kita nak kasih dia tak nak. Tak nak main, dia betul-betul tolak, tak nak. So kita akan resort tu giving to the anak. Macam okey lah, siapa family members dia yang dia nampak kita salam, kita kasih. Macam itu. Kasih kat anak. Kasih kat anak pula lah. Kasih kat anak ada apa? Ada limit. Harga yang terhad. Ada harga yang terhad. Tak tahu pula harga terhad berapa sekarang, $2? Tak tahu. Kalau itu dekat aku tak tahu lah. Kalau itu jauh. For me, I think bab duit salam untuk kanak-kanak ni kan, ataupun kira duit salam raya ni, ini terpulang pada kemampuan masing-masing lah. Pasal for I rasa budak-budak ni, kau kasih sampul dalam kau tak tahu berapa pun, diorang dapat sampul ni, diorang happy. Jadi ini kemampuan masing-masing lah. Tak ada nombor ataupun tak ada harga yang dah diterapkan ataupun mesti kita adakan untuk kasih budak-budak. Pernah came across orang datang bawa budak ramai-ramai, tapi dia diberikan duit raya, dia pula tak berikan balik duit raya. Dan dia senang cakap apa tak, dia bawa budak-budak datang ramai-ramai atau family datang, expected salam, orang rumah kasih duit raya, tapi dia sendiri tak kasih duit raya ke anak-anak. Tak pernah pula tapi ada ke orang macam tu? Ada jugalah. Ada. Mungkin dia tukang bawa budak-budak tak? Budak-budak collection. Bukan dia tukang bawa budak-budak lah. Kira kan macam dia datang as a family ke apa, ada anak, ada apa. Okay lah. Cuba atau apa tahu, one of the punya I think most of them pakai statement, kalau kau pernah dengar. Anak duit raya datang rumah. Dia kira macam aku datang ke rumah kau, kau kasih duit raya. Betul. Tapi kalau kau nak duit raya, jangan lupa datang rumah kita pula. Nanti mak kau bawa kau datang raya, nanti kau dapat duit raya. Yalah. Standard macam gitu. Standard. Tapi kita janganlah fikir bukan-bukan. Kadang-kadang mungkin diorang keluar tu tak
tak Takkanlah standby sampul lah. Mungkin kan. Takkanlah tak ada loose change ke apa. Okay, Yalah. back to adab. Okay, example macam Ai. Apa yang Ai belajar lagi daripada keluarga Ai, okay, orang tua Ai, siapa tahu. Kalau kita datang rumah orang, letaklah kita ada sampul duit yang berlainan. Faham? Letaklah $2, $4, $5. Dah asing-asing lah. Dah asing-asing. So kalau $2 ni kita macam, dia bukan kata syarat tau. Maksudnya nampak, oh ni anak saudara jauh-jauh, belah jauh. Ataupun dia tak pernah pergi rumah diorang. Tapi pasal budak. Diorang datang approach kita kan. Okay lah, important ikhlas lah. Ya. Sometimes pun you tengok, kadang baby ke apa, then you give some big amount. It's okay. Yalah. Pasal to me, this is some kind of, orang kata apa tu, zakat. Betul. So ni berbalik kepada kemampuan masing-masing. Sabar. Kemampuan masing-masing tu untuk orang rumah ke untuk orang yang datang rumah? Untuk orang yang nak beri ni. Yang untuk orang yang nak memberi lah. Dia dah standby ni duit dia. Macam first day. Tak ada duit jangan keluar lah sekarang. Tak, first day ni. First day ni macam orang Jangan datang. bawa budak-budak keluar. Iyalah, Nak maksudnya- expect apa? Budak-budak ni pekerja ke? Datang collect duit balik rumah kira apa? Tak, macam tak. Diorang maksudnya orang yang dah standby duit-duit ni kan. Diorang dah ada okay, ini untuk family, untuk mak-mak yang makcik-makcik Betul. yang berapa paket ini, Betul. paket merah, Betul. paket hijau untuk yang Correct. budak anak-anak buah. Macam the senior selain Dan kalau macam untuk budak-budak kan, itu pun ada dua macam kategori lah. Macam untuk anak-anak Zara. Lepas tu kalau macam untuk budak-budak dari luar, kita nampak dia ada paket color-color yang lain juga. Betul. So I rasa again, kalau kita rasa nak kasih lebih tu, kita double up the packet dah lah. Kalau rasa tak berkemampuan kat situ, kasih je satu. Actually I did that lah. Kalau sempat masuk toilet, tak sempat kasih 2 paket je. Kan, I think this is... Tapi jangan alah dapat 2 paket dalam $2, $4. Tapi you know that is budak-budak. Alah. That is budak-budak. Ini for me, this zakat is very optional untuk diorang nak kasih berapa. Tapi is it have to be both ways? Maksud aku kasih anak kau Maya, kan mesti nak kasih kat anak aku Maya. Again, kemampuan masing-masing lah kan. Okay, faham? Pasal I rasa benda ni kalau mungkin mana tahulah ya you dengan your friend ke apa kan. Mungkin hari raya tu dia betul-betul tak ada apa-apa. Bilang je lah. Tadi adab apa? Iyalah. Tadi cakap pasal adab Tapi apa? takkan dia nak datang kau nak cakap It's okay what? aku tak ada. To me is, what is the purpose of you celebrating? Ya, so ada orang tu walaupun tak ada, dia tetap adakan diri untuk mungkin nak Kau pernah ada kasih- family sembarang tambak tak? Yang datang raya kat Singapura. Apa dia? Family seberang tambak. Sembarang tambak. Aku dengar macam sembarang tambak tadi kau Okay. cakap. Sembarang tambak yang datang raya kat Singapura. Kan diorang pun tak ada paisa, they never change currency, diorang just put RM1 RM2. Ya. You see? Yeah. Yeah, And it's not a problem also. it's not a problem. Not a problem. Yeah. So for me, this is my take is ini atas kemampuan masing-masing. Atau it's just you have to follow the punya adat istiadat. Kasih je sampul duit raya, dalam tulis selamat hari raya. Daripada engkau tak payah tulis, baik tak payah kasih. Tak payah kasih. Bagi tak payah kasih lah. Kalau kena setakat tulis, kau faham tak? Tapi This kau is kena, sabar. Kau kena bangsa budak-budak datang, Aunty selamat hari raya. Selamat hari raya. Habis kau macam, aku tak nak kasih lah. Aku tak boleh kasih tak ada lah, lah. tak ada. So far Tak ada. Sekarang kau kena budak irritating macam aku. Selamat hari raya. kasih je lah. Jadi tutup dia mulut dia jamah. Terima kasih. Tapi Okay, paksa dia masuk rumah. Paksa. I pernah ada macam gini. Budak-budak datang raya, I paksa diorang masuk rumah. Kasih diorang belajar adab masuk rumah. Kasih diorang air. Walaupun diorang setakat datang tu sebenarnya diorang nak duit raya. Biasakan diorang masuk rumah, duduk, kasih diorang makan, dan after kita kasih duit raya, then after that they can go out. Bukan datang kita nak duit raya, tak boleh. Tak boleh, nak datang masuk. Sama. Dulu aku buat macam itu. Kau memang teruk ah. Siapa-siapa yang nampak muka dia dulu, kalau aku tahulah kan. Dulu aku dengan kawan-kawan aku macam itu. Kalau jujur, kira kita macam tengok ni minggu berapa blok kita pergi. Faham? Kita target. Oh, ada target. Target Tapi those were the days our time. Budak-budak lain cara. Sekarang ni I rasa dah berapa tahun dah tak ada budak-budak naik rumah raya. Sekarang dapat $1 pun kita happy, babe. Yes. Kita Itu. Okay, patah balik pada tu kan. Dapat $1 pun happy kan. Happy. Okay, that's why. Daripada sampul tu dalam kita nak tulis selamat hari raya, maaf tak ada, ni tahun tak ada. Tak adalah. Itu tak ada adab lah. Baik kau letak $1 atau $2 pun. Kau tahu tak, budak-budak ni dia setakat dapat sampul. Sekarang aku patah balik macam tak ada, memang tak ada. Macam mana?
Tak ada macam mana? Tahun ni tak boleh kasih. Macam mana? Habis budak tu depan kau. Uncle selamat raya. Duit raya? Takkan lah macam gitu, tak ada. Ada budak perangai macam gitu. Itu namanya balik pada adab lah. Keluarga nak kena ajar betul-betul. Kau balik, kau rumah bapak kau ajar betul-betul. Mana boleh macam gitu. Tak boleh minta-minta. So it's hard lah. Kita tengok situasi lah. Ada orang akan bertembung dengan, yalah macam you cakap, different orang pendidikan. Jadi tak kira lah. $2 tu tak ada isu kan? Tak ada isu lah. Tak ada isu. Nak okay. kasih $2, kasih. Tak ada masalah pun. I think any amount of money, ni kalau kita bawa pasal budak lah kan, any amount of money is still big money to them lah. Yeah. It's a big So amount. actually patah balik pada kita nak kena ajar anak kita. Actually for me also, every time pergi raya aku mesti ingatkan diorang, jangan buka depan orang Walaupun budak-budak ni diorang akan repeat balik, diorang akan buat benda yang sama. Betul. But for us to repeat again, to teach them, kita nak kena buat lagi. Jangan buka. Tak kisah dapat berapa, balik baru tengok. Kalau dah buka, aku piat kat luar. Kadang Confirm. dia tak buka apa orang. Nanti dalam kereta dah buka, lepas tu sampul duit tu Sampul duit dia buang. Dah buang kat dalam kereta Kan. Jadi you nampak tak, budak-budak punya excitement dia tu is just because of dapat sampul No sahaja. lah, they want to achieve something. I think they want to reward themselves with apa yang diorang collected. Diorang tak tahu pun siapa kasih. Betul tak? Betul, Diorang tak ingat pun siapa yang salam kasih sampul But ni. what important is apa tahu, total I got letak an amount today. So nanti Pa, you bring us go raya again. So they look forward. I think it's more about faham. the kids punya moment. Ya. Budak-budak lah. Kan I think we will go through it also. Kita pun pernah macam tu juga. Spot panas very simple. Kau bawa orang jalan raya, besok sebelum jalan raya singgah Kiddy Palace. Kau tengok Melayu ramai babe. Okay lah. So macam mana Maya? Ada benda yang lagi yang kau nak meroyan? Pasal aku tengok kau betul penjujan. Tak lah, I rasa memang ni ada adab ziarah berhari raya, open house, yang kita rasa masih nak kata apa benda ni macam tak ubah. Dia berubah, tapi yang nak berubah ni kita lah kan. Kita yang nak kena praktis benda ni. Sebab kalau kita tak praktiskan, untuk anak-anak kita, generasi akan datang, dia akan buat benda yang sama. The only way kalau kau tanya aku, diorang nak kena start organising diorang punya open house sendiri. Pasal mungkin orang-orang ni semua tak buka open house. Diorang tahu jadi gate crash je. Ya. Faham. Lain tau. So mungkin bila dia bikin tu benda, dia tahu tahap kepenatan orang-orang ataupun the effort yang orang ni buat. Betul. Untuk matlamat tadi kau cakap apa tu? Berhimpun, serumpun. So kita nak kena sering memahami dan juga mengingati. Betul. Yang paling penting untuk generasi yang daripada kita lah. Kita nak kena ajar didik mereka dengan baik. And I think that kita punya generasi ni adalah generasi yang orang kata be it kita will continue dia punya chain ataupun kita just break the chain lah. Dia apa tahu orang kata, dia biar bodoh tapi kita beradab. Wow. Kan biar bodoh, biar kita pandai sekolah ni tak tinggi mana. Mungkin tak pegang cert banyak, tapi kita ni beradab lah. Tapi betul, walaupun setinggi apa pun ilmu yang kau ada, kalau kau tak ada adab, kan, kau memang biadab. Kau beradab bro. Okay. Cert tu pun tak guna. Okay, so ingat Maya, episod kali ni ditaja khas Oleh Si Jago. Ready to eat sambal, 3 macam sambal, yang itu iaitu sambal ijo ikan asin, sambal bawang dan sambal gonggong. boleh hubungi di talian 8207-0617 untuk dapatkan sambal Si Jago. Dan untuk sponsor ataupun collaboration bersama dalam aspirasi dan motivasi bersama Ai dan Maya, Hubungi di Ambrose Production di WhatsApp 8397-0932 ataupun email di ambroseproduction@gmail.com. Okey, daripada sini Ai dan Maya mengulurkan 10 jari, mohon ampun dan maaf. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi next episode. Bye bye. I am Maya. Hey. Dua suara, satu cerita. Real talk terus membara. Bukan gosip, bukan drama. Ini suara kita. Aye, Maya. Kita bawa gelombang. Podcast paling padu. Dengar sampai
motivasi bersama Ai Maya. Suara yang buat kau rasa